Okay, hai, bersama dengan saya, hos anda untuk segmen podcast kali ini iaitu segmen Citra Rimbu Menaung sempena Majlis Convocation ke-69 UTM, dan saya bawakan khas bersama dengan anda iaitu Adik Arul, merupakan pelajar bagi kejuruteraan elektrik di bahagian biomedical, dan beliau berasal daripada Ceras, Kuala Lumpur. Hadir bersama beliau ialah ibu beliau iaitu Puan Vasinti, dan juga adik-beradik beliau. Okey, boleh Adik Arul ceritakan pengalaman belajar dan juga apa perasaan Adik Arul hari ini? Okay, so macam you cakap tadi, saya berasa sangat gembira hari ini. Like ini, today is the day lah that give meaning to all the 4 years of my effort studying, trying to achieve everything that I want, and then being on the right track to achieve my dreams. So today I feel proud because somehow I've made my parents and also my family proud. And so yeah, I feel happy and complete today. Okay, datang ke sini naik apa? Kereta. Oh, kereta, samalah satu family. Ya, satu family. Okay, stay dekat mana ni? Dekat sekitar sini? Dekat area Bayu Puteri. Oh, area Bayu Puteri. It's like a 40 minutes drive lah from here. Drive. Lepas ni terus balik ke atau macam ada stay lagi ke kat sini ke? Kita akan stay sehari lagi untuk ronda-ronda sikit. Ada jalan kat sini lah. Ada jalan, lepas tu balik. Okay. Actually belajar kat sini full time ke atau macam full time, ya. Full time lah. Okay. Kalau kat sini apa yang sedap makanan dia? Kat Johor ni yang Arul suka? So actually I'm a vegetarian lah. So saya biasanya makan dekat luar. Oh, makan dekat luar. Makan dekat luar. So basically I eat the Indian food and the Chinese vegetarian. Oh, Indian and Chinese yang vegetarian lah. Inside for the tea time lah, I take like drinks like teh tarik something. Yeah. Okay, pengalaman belajar dengan kawan-kawan dengan lecturer kat sini boleh Adik Arul kongsikan tak? Boleh. So like doing a degree, right, for 4 years of time, I cannot like travel alone. So I need like a group of people like who can constantly like motivate and guide me so that I can stay like highly motivated throughout the 4 years of time. So for that, I can happily say that I was blessed with a good group of friends and also very experienced and very well knowledge lecturers that guided me throughout this 4 years period of my study here, and also bring me to where I am now today. Okay, sebelah kiri saya ialah Ibu Arul, Puan Vasinti. Okay, sebagai seorang ibu kan, macam mana boleh orang kata memberi motivasi mendidik Arul sehingga beliau berjaya sampai ke tahap ni? Saya for the first, saya nak thank the God. Okay. And also Arul adalah seorang anak yang independent. Right. So actually daripada kecil saya tak pernah suruh dia macam buat ni, ambil buku. Dia memang dengan diri dia sendiri buat semua. So he's a very disciplined son, and he followed the brother's step. Because his brother also one of the student of University Malaya, and he's an APD student. So and he get his brother's inspiration, and he very disciplined and very hard work. I know he has struggled 4 years a lot. Ada yang benda yang memang buatkan Puan rasa because his dad is not around. Oh, his dad is not around. So I'm a single mother, but my children, my Arul and his brother and my daughter, 3 of them, I'm very proud of them by saying they are my children because they never made me fail.
So they made every success from UPSR, PMR, and then also SPM, and until today. So they really made me proud. Yeah, I'm very proud to say that I'm their mother. Kira Arul beri kari sendirilah daripada kecil. Yes. Dia memang buat sendiri. Kira I only support as moral support. The rest is like his hard work, fully his hard work. Okay, Arul anak keberapa daripada berapa orang adik-beradik? Anak kedua. Anak kedua. Daripada 3 orang adik-beradik. Atas Arul siapa? Abang saya. Abang. Yang bawah ada adik. Yang bawah adik. Lelaki perempuan? Perempuan. Masih sambung belajar juga ke macam mana? Yeah. She's doing a degree at USM. Oh, ada di USM. In biomedical science. Semua jauh-jauh UM yang betul-betul dekat abang. Satu ke bahagian utara, satu selatan. So yang macam long distance tu kan, Arul dekat UTM. Masa tu Puan dengan anak yang sulung lah dekat rumah ke seorang? Tak, saya seorang je. Oh, seorang. Sebab dia dekat UM, lepas tu daughter dekat USM Kelantan. Puan bekerja ke? Kerja. Oh, masih kerja. Dekat KL duduk di mana tu Puan? Duduk dekat Desa Petaling. Oh, Desa Petaling. Dia ceras lah di situ. Okay. So Arul, momen yang paling manis lah aku cerita masa kita belajar kan mesti ada momen yang best. Dia masuk apa-apa persatuan ke, terlibat dengan apa-apa aktiviti ke dekat Universiti UTM ni? So momen paling manis bagi saya lah, first starts from the academic lah. So I always like wanted to have a like very strong academic background first. Of course like co-curriculum is important as well, but I'm like totally driven into the academic and then I give my 100% to it. So the happy moment that I feel was that sometimes like I get like full marks in my test, and then I also like sometimes when the thank you, and then sometimes the lecturers also they appreciate me for like getting full marks by giving some small gifts. It's the size of the gift actually doesn't matter, it's about the intention, right? So there was like it's like a sweet moments that I've had. Besides the academic, I've also like tried to involve myself in co-curriculum activities. So for under the biomedical, we have our own biomedical engineering and health sciences society, and then I was the vice president for the biomedical engineering, and then I served the society for 2 semesters. So I was also a vice director for the top bidder program, and I'm pretty sure that you know, right? Top bidder program. So for that, I've do the pitching and then managed to get a budget allocation of 3,000 for that program, and then we have successfully conducted the program in a really new venue. If I start talking about the challenges that I faced, it will take a day for me to complete it. So so there was that was really a sweet moment, I can say, because I faced a lot of challenge, and the most important thing is that I managed to overcome it. Wow. So that was I can say that was really very challenging and also supported my growth. Challenging tapi manis. Yeah. Betul kan? And then ada tak plan setelah habis belajar ni nak sambung lagi ke peringkat seterusnya? So my current idea now is that I want to venture into the IC design, like semicon related field. So of course my course name is like biomedical engineering, and then people normally will think that he's going to do the medical related engineering stuff. So but the good thing in the UTM is that they have they introduce us to a strong fundamental electrical and electronics principles, which really caught my interest. So I want to like delve deep into the electronic stuffs and then follow the growing trend, right? So so for that I see like there is a lot of job opportunities in semiconductor related fields, so I wanted to pursue that. So my current decision is to pursue in a field that's very new to me. That would be another challenge, but still with the amount of knowledge that I've gained during my degree time, I think it is sufficient and can motivate me to grow in this field. For the studies, if for now it's no.
Oh, so yeah, nice. Okay. to enter the industry. Yeah. Sekarang ni masih bertugas di mana-mana ke? Yeah, sure. So after my degree, I joined a graduate trainee program. The graduate trainee program by the Advanced Semiconductor Education of Malaysia. So it's in brief, it's called as ASAM. So they provide a digital IC design training for the students with the electrical and electronics background, where they teach end-to-end flow of the digital IC design. So I've completed my 1 month of intensive training, learning about the complete flow of IC design, and I'm currently doing my on-job training for 3 months based on their contract. So I'm supposed to complete 3 months of on-job training. So I'm currently doing currently serving as a RTL design engineer. It's basically, can we say, as a coding for chip design. Wow, coding for chip design. Yeah, coding for chip design in the Intelligent Circuit Engineering Company. Wow. Yeah. Yang sekarang orang kata teknologi buatan AI tu lah Ada kena-mengena tak dengan tu? Yeah, it's soon we'll have a connection to it. But I'm currently starting from the scratch since it's a new thing for me, right? So I'm currently starting with it. But of course, AI is like everywhere. Yeah, so soon we will interfere in this field as well. Okay. Then ada apa-apa tak ucapan ataupun ucapan penghargaan, sebab sampai ke tahap ni kita mesti ada rakan-rakan, lecturer yang support kita, yang bagi kita orang kata support sampai ke journey, sampai ke tahap ni. Boleh bagi ucapan sikit? Okay, boleh. So start with my friends lah, because they are like the closest human being to me. So they've been always a pillar of strength and support. Okay, so sometimes it's like you know, right, the degree journey is a solid 4 years of journey. And then as you said earlier, I'm from KL, very distant from the family and all that, right? So sometimes like you feel alone, and then you feel like less motivated, and then during that time you will need emotional support. And then for that I receive great emotional support from my friends. Whenever like I ask, even sometimes even if I don't ask, they can help me, they lend their hands and then to support me, be it like academically, also when I face like different issues, they'll be there for me to support me. And then next, moving to the lecturers. So the lecturers are like, they are like very, very, very well knowledge lecturers we have in our Faculty of Electrical Engineering. Okay, so they are like very generous when it comes to sharing their knowledge and then their industrial experiences. So as a student, like we learn everything in the slides and then we just prepare for the exams. But what we are lacking is that the industrial knowledge, the industrial experience. So our lecturers are like really good. They have like worked in the industry and then they have gained the experience and stuff, which have motivated me to choose the right path. So for example, right, when I wanted to choose my final year project title, so I was like very confused because FIP is a huge thing for me because it will be your career designing factor once you complete your degree, right? So I was like very confused, and then I approached my academic advisor. Her name is Dr. Hao. Dr. Hao. So she like advised me, and then that helped me to make a decision to do my FIP in AI. So it was a new thing. It was a challenging thing, but still, it was helpful for me like to decide a path. Untuk mak sendiri atau adik-beradik ada ucapan sikit ya? So for mother, I should say from the beginning stage, like this was from the beginning stage. It's like I was like not really academically driven children, I would say, because my brother, I can say, is like very smart. He can be like effortlessly smart. So I'm like someone who cannot achieve in something without a hard work. So I should give like my 100% if I want to achieve. So they sense it. They sense it that I'm not like a very academic driven. So but they didn't like kind of like demotivate me or like compare and something like that. They still like motivated me in a way that I can like
feel more motivated to study and all. So it was their parenting, I would say. They were strict. They were really strict when it comes to academics. So from there, I think I started like taking the academics really seriously instead of others. So I should give the credits to my mother, even though just now she said that I'm very independent and everything. I can say that it's true to a certain extent, but yeah, to have the for me to understand the intensity of the academics, it's come from her. And then my brother is he's like a living example. He's like the like like a children, like every parent wants. So yeah, having a brother like him, and then having a mother like my mother is not a big thing for you to achieve in a life. So they are there to guide me. So yeah, it was less challenging for me to excel in my academics. Puan Vasanti ada sikit ucapan untuk Arul. I believe and trust that he will achieve his goal because he know his path and then his goal. So it's definitely will achieve whatever he wants in his future. Right. And I also would like to thank all the teachers, lecturers, friends, everyone who supported him when we are far away from him. So it's very grateful, thankful, and I'm very blessed. Okay, terima kasih dan tahniah sekali lagi untuk Arul dan Puan Vasanti. Dan untuk kalian semua, usaha dan juga orang kata support daripada keluarga tu penting untuk kita capai sampai ke tahap ni. Dan kita akan jumpa lagi di next segment. Assalamualaikum.
Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita kembali bersama dengan saya N. Aznan untuk podcast Citra Rimbun Benaung sempena Majlis Convocation UTM ke-69. So dengan saya sekarang ini ada dua orang classmate. Seorang nama Wong Payson dan lagi seorang Wong Xiaohui. Dua-dua berasal daripada Seremban Negeri Sembilan. Tak sangka diorang pun tak tahu yang bila belajar kat sini, yang diorang tahu diorang satu tempat rupanya. So dalam bidang yang sama juga, bidang mekatronik. Okay, hai adik Wong Payson dan juga adik Xiaohui. Okay, boleh ceritakan perasaan anda. Saya mulakan dulu dengan adik Wong Payson dulu, perasaan bergraduasi hari ini. Okay, terima kasih atas peluang ini. So perasaan saya sangat gembira kerana hari ini hari graduan saya. Okay. Saya sudah study 4 years for ini engineering mechatronics. So saya juga dapat itu Dean List. Basically, itulah tu yang dekat sebelah tu. Ingat tu. Wah, tahniah Basically is a very, I think it's very good achievement yang sangat baik. Okay. Jadi saya sangat bangga kepada. Okay. Right, adik ni saya juga rasa sangat excited sebab graduate ini dan saya rasa UTM ni tempat yang saya boleh chase my dream. Okay. Datang kat sini yang macam adik pun naik apa? Naik kenderaan? Kereta. Naik kereta datang dengan family? Datang dengan family. Datang dengan family sama juga? Oh, so stay kat sini, stay ada menginap kat mana ke? Ada sewa hotel ke homestay ke? Hotel lah. Lepas ni nanti nak terus balik ke atau macam mana? Atau stay esok lagi? Oh, terus balik esok lah. Okay, so sepanjang journey belajar dekat sini kan, boleh ceritakan cabaran belajar kat sini? Boleh daripada adik Wong? Okay, so saya ada join some club kerana saya perasan itu exam sangat important, tapi itu core curriculum pun sangat important juga. Jadi saya year 1 dan year 2 saya merupakan member UTM Robocon dan juga participate dalam domestik pertandingan robotik dan saya juga ini merupakan cabaran yang sangat besar kerana saya nak menyertai pertandingan, tapi in the same time I also need to study, for the exam and the test every time. But then I'm really glad that I've done it with all my friends' support. So I think this is mainly the cabaran in my year 1, year 2, and year 4 itu final year project yang sangat susah kerana saya buat itu robot dan robot ada seminggu yang tak akan gerak dan saya tak tahu kenapa, tapi saya dapat solve lah itu problem. Okay, yang pertandingan tu peringkat mana? Peringkat domestik dan kita dapat itu Johan dalam domestik pada tahun 2022 dan 2023. Jadi kita boleh menyertai kepada peringkat antarabangsa. Wow, yang tu dekat mana tu lokasi dia yang dekat peringkat domestik tu? Domestik kat USM itu dan itu international kat Cambodia. Oh, Cambodia Yeah. Wah, tu memang best pengalaman. Yelah, sampai ke Cambodia, lepas tu dapat buat robotik yang macam tu. Sekali ke dengan ni ke atau tak? Oh, awak dengan tim awak ada berapa orang masa yang buat robotik tu? Team members? 9 dan 10 orang bagi international, tapi domestik banyak orang lagi lah. Ada 20 batis. Masa tu supervisor yang terlibat sekali dengan untuk pertandingan tu siapa? Dalam Dr. Rizwan. Oh, dengan Dr. Rizwan. Okay. Kalau dekat sini, momen-momen yang best masa belajar selain yang tadi tu cabaran kan? Ada momen yang manis tak masa awak belajar dengan kawan-kawan kat sini? Yeah, basically we will share notes together. Alright. And then we studying, kita akan berbincang dengan question dan kita learn together lah. So I think this is quite challenging, but in the same time it's also interesting. Kerana kita dapat belajar bersama-sama. Ya, untuk adik Wong Xiaohui macam mana boleh kenal pula dengan adik Wong Payson ni? Sebab classmate lah. Oh, classmate. So masa year 1 kita akan kenal sendiri lah. So baru saya tahu dia dari Seremban juga. Oh, masa tu lah, masa classmate. Masa year 1 kita kenal-kenal kan. And then sampai yang ke tahap ni masih friendship lagi lah. Sampai ada banyak orang lagi. Ada banyak orang lagi ya. Okay. So untuk adik Wong Xiaohui ada cabaran tak
masa belajar. Yelah nak sampai ke tahap ni kan. So Payson sudah cakap pakai akademik kan. So saya cakap sikit pakai the lifestyle. Okay, lifestyle. So saya rasa self-discipline itu important lah. So sebab kita tinggal kat hostel, kita kena menyusun masa sendiri ke nak pergi lecture, nak buat assignment, nak discuss dengan friend ke nak join club, join akademik, join sukan. Lepas tu boleh like gosip-gosip, makan-makan dengan kawan-kawan. So saya rasa time management dan self-discipline is important. Time management dan self-discipline. And then facility kat sini macam mana? Adakah naik kenderaan sendiri ke atau bekerja-kerja naik bas ke atau macam mana? Saya bawa kenderaan sendiri. Oh, ada kenderaan sendiri sama juga? Sama juga. Oh, jadi lebih mudah lah nak bergerak. Tapi bas kat UTM pun like, convenience. Convenience kan. Tempat makan pun rasa memang banyak selalu pergi mana kalau time makan? Lepak kat mana kalau makan selalu? Lepak kat Toksu. Oh, Toksu Babu Toksu. Lepas tu ada pergi Meranti. Meranti. So makan apa selalu? Yang best selalu kalau kat Toksu tu makan nasi Nasi ayam. Nasi ayam Itu goreng. Ayam goreng tu. Ayam goreng. Kalau dekat Meranti selalu? Ayam goreng. Ayam goreng juga? Pizza. Pizza dia sedap. Saya memang suka pizza dia. Pizza dia memang best kan. Betul-betul. And then kalau pergi belajar selain dekat dalam kampus sendiri, ada pergi ke perpustakaan ke atau pergi kat mana-mana? Ada. Selalu lepak library mana? Yang new punya atau pun ada lah. Dua-dua pun ada lah. Dua-dua lah. Satu kat main library kat PIZ, satu kat PIZS kan. Oh, okay. And then boleh cerita bagi tips tak untuk berjaya untuk orang kata geng-geng yang masih belajar sekarang ni? Okay, silakan. I think that basically need to listen to doctor when in their lecture and then do more past year. Oh, do more past year. Okay. Adik ni, Puan Zahul? Tips. Tips nak suruh diorang belajar kan, mesti nak kena ada tips nak macam mana nak capai boleh cari bidang-bidang yang sendiri suka. Ada curious nak explore banyak. Betul juga sebab kita kena ada minat kan. Kalau tak ada minat macam mana kita nak orang kata nak cook benda tu sampai berjaya Okay, ada ucapan penghargaan ke untuk lecturer, kawan-kawan, ahli keluarga? Also terima kasih kepada keluarga saya kerana bagi saya full support dalam pengajaran saya dan juga terima kasih kepada Dr. Rizwan yang merupakan supervisor FIP saya dan team leader team supervisor bagi UTM Robocon. Adik pun saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya yang bagi full support dengan Dr. Adilah yang saya punya FIP supervisor. Okay, saya lupa nak tanya, plan selepas ni nak buat apa? Selepas ni nak sambung lagi ke? Atau nak masuk alam pekerjaan ke? Bagi saya akan, saya sudah dapat offer, saya akan sambung PhD kat NTU. Sambung PhD. Adik sendiri? Saya sambung master kat NTU. Sama juga Alright. Okay, tahniah untuk both of you. Semoga terus kekal berjaya. Dan untuk anda semua, kita akan sambung lagi dengan segmen yang seterusnya. Bye.
Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan saya sekali lagi, Ann Aznan, untuk podcast cerita Rimbun Benaung. Sebenarnya saya berdebar-debar hari ni sebab guest saya kali ni, ya Allah, saya pun saya memang orang kata selalu tengok beliau dekat rancangan RTM, dan beliau ialah Encik Syairul Islam, merupakan penyampai berita TV perdana dan merupakan pengacara untuk program Cuit Jangan Sentap, Lensa IPT dan juga Sportcast. Dan bersama dengan saya, Cik Syairul ataupun Cik Syai. Assalamualaikum. Salam. Encik saya rasa tua sangat. Alamak. Saya rasa saya yang lagi berdebar. Sebab dia macam duduk sebelah Dewi Remaja. Alamak. Versi Gegar Vaganza. Walah. Dua-dua saya bagi. Aduh. Terima kasih jemput saya. Apa tu? Rimbun Benaung? Citra Rimbun Benaung. Oh, maksudnya? Maksudnya? Kita tunggu kat closing credit nanti. Assalamualaikum, puan sihat? Alhamdulillah sihat. Syai sendiri macam mana? Saya sihat Alhamdulillah. Hari ni kita sidang awal. Sidang ke-6. Habis on time jugalah kan. Bagus lah. Okay. Pukul 11 dah lebih. Alhamdulillah. Ni dah selesai semua. Kita dengan Mak Ann lah pula. Okey. Lepas tu datang sini dengan siapa? Saya datang dengan keluarga. Dengan semalam saya datang, hari ni konvo, esok saya balik. Esok balik. Punyalah banyak benda nak buat kat Johor ni sampai ambil masa 2 malam. Habis tu dah cuba tak makanan menu kat Johor ni? Itulah saya makanan tu dah cuba. Mi Bandung dah rasa. Mi Bandung, mi udang. Saya nak cuba sup tulang merah. Sup tulang merah. Semua saya rasa makanan Johor semua saya dah ada sebab kampung saya kat Melaka. Dekat je. Cuma itulah saya nak orang yang masakkan tu. Alamak. Orang tu markah Johor. Kita nak cari tak jumpa. Kat UTM KL tak ramai gradual pelajar-pelajar yang kita kata elok lah. Kat Johor ramai. Tapi tak apalah, jadi saya cari balik. Okay. Macam mana Syai apa ni orang kata boleh macam minat jadi penyampai berita tu? Memang daripada kecil ke? Kita waktu kecil tak adalah minat jadi penyampai berita, tapi sebenarnya mungkin kita ni sejenis yang mencapak kan. So daripada kecil memang minat jadi popular lah, famous. Macam tu lah katanya. Minat nak keluar TV apa semua. Memang asal daripada KL ke? Saya asal KL. Saya lahir kat Selangor, memang besar kat KL Selangor. Jadi alhamdulillah belajar pun diploma di Politeknik Shah Alam. Dan waktu tu saya masuk ni audition. Audition YRTM. Saya cerita kisah ni, kisah sebelum saya jadi ni kan. Waktu saya sudah daripada awal. Waktu saya SPM, saya punya result alhamdulillah lah. Cuma ada beberapa pilihan. Saya ada 5 ke 6 pilihan waktu tu untuk lanjutkan pengajian. Tapi satu saya fikir, kalau saya lanjutkan pengajian ke universiti swasta, saya dah daftar aviation. Saya dah daftar aviation, dah booking fee RM300. Tapi saya fikir 1 tahun RM44,000. Saya kena habiskan 4 tahun. Yang 4 tahun tu saya kena tambah lagi setahun untuk LAE, License Aircraft Engineer. Saya kena tambah lagi 1 tahun untuk ambil lesen Aircraft Engineer. Dan itu pun tak tentu lagi akan dapat kerja ke tak waktu tu kan. Jadi saya pun fikir, okay saya cancel. Ada satu lagi universiti swasta, saya cancel. Tingkatan 6 tak kena dengan, saya dapat sastra, saya cancel. Cancel juga. Matrik saya dapat, matrik Melaka, cancel. Decline offer lah, cancel jahat ni kita. Politeknik bagi waktu tu saya rasa murah. Bila murah, contohlah mak ayah saya tak mampu nak bayar, saya boleh bayar sebab saya waktu sekolah menengah saya main gamelan. Saya buat part-time gamelan Sabtu Ahad. Hari dapatlah kalau main gamelan kat orang mengantin, orang kahwin dapatlah duit sikit macam tu. Jadi dapat duit sikit bolehlah bayar untuk yuran. Saya fikir waktu tu lah. Tapi alhamdulillah masalah yuran ni dah tak ada masalah lah waktu sepanjang saya diploma. Waktu saya dekat diploma semester 1 di Politeknik, dia baru wujudkan satu pertandingan pengacaraan. Kita panggil Police Voice. Pertandingan pengacaraan satu Politeknik Malaysia. Ada 36 Politeknik. So Shah Alam hantar 3 orang. Seorang senior saya, senior debat, seorang senior pidato. So saya ni fresh untuk cukupkan kota sebab kita tuan rumah. So kita nak cukupkan kota macam wildcard punya seat kan. Bila saya masuk, yang 2 ni tadi kalah awal.
Saya dapat nombor 2 untuk pertandingan yang pertama tu. Yang pertandingan yang melibatkan 36 politik. So saya dapat tempat kedua. Dan jurinya waktu tu adalah Tuan Izwan Aziz Saleh TV3, Azwati Zainal Abidin dan Izhar. Jadi mereka otak-otai berita TV3 yang dah dalam dunia penyiaran. Bila saya masuk, saya dapat nombor 2, saya rasa mungkin saya ada bakat. Saya nak teruskan bakat saya dalam bidang tu. Tahun kedua pula ada lagi pertandingan ni, saya masuk lagi. Itu saya dapat nombor pertama. Wow. Itu dijurikan oleh Tuan Haji Syarif Sarafuddin KM. Sama juga dengan Kak Azawati Zainal Abidin TV3 dan juga Nak Izhar. Waktu tu 3 orang. Bila saya masuk, bila saya menang, dia cakap, Syarul, apa kata awak cuba audition TV. Sebelum tu waktu saya menang tempat kedua yang pertama tu, saya pergi, kita panggil Mokran dekat TV3. Alhamdulillah dia terima. Tapi katanya saya tak habis belajar lagi. Tak apa, saya tunggu habis belajar ni. Tak sempat habis belajar, saya cuba audition dekat RTM. Dekat RTM yang Kasupuri tu. Kasupuri KL. Bila saya cuba audition, waktu tu dalam 800 ke 900 orang. Shortlisted next stage 60 orang. Shortlisted lagi next stage 30 orang. Last yang masuk waktu tu batch saya tahun 2019 6 orang. So 6 orang waktu tu kembang hidung sikit lah kita sampai berita termuda tu kan. 20 tahun 19 waktu tu lepas tu saya dapat alhamdulillah antara 6 orang tu 3 orang yang buat pengacaraan. Saya dan 2 orang lagi kawan saya lah. Kita buat, saya start penyampai berita dan juga pengacara Selamat Pagi Malaysia. Selamat Pagi Malaysia. Itu 2019. Bila dah 3 bulan dekat Selamat Pagi Malaysia, dia cakap, Syarul, kau muda sangat. Budak. Datang pula topik ekonomi rumah tangga. Betul. Kita macam cerita pengalaman dizalimi keluarga. Takut tak kena dengan situasi. Tapi jadi saya cakap, Syarul, saya nak bagi bos saya cakap, saya nak bagi Syarul satu rancangan lensa IPT. Saya kena panggil sikit Boleh. Saya nak bagi, dia nak share dah. Dia nak share dah ni. Bila saya dapat program lensa IPT tu lagi kenalah dengan jiwa. Saya pun dalam dunia universiti dan juga saya pun kena muka tu, wajah tu kena kan. Saya masuk lensa IPT, saya mengajarkan 4 tahun. Sambil-sambil tu habis waktu masa saya start bekerja di RTM, waktu saya hujung-hujung di Politeknik. Tinggal lagi 1 semester lebih lah di Politeknik. Saya masuk RTM. Bersambung episod dekat UTM. Ni yang menarik ni. Bila sambung dekat UTM, saya waktu tu di Malaysia Japan International Institute of Technology, MJIT. Bila di MJIT, itu orang dah kenal kita kan. So waktu tu nak cakap cabaran tu ada jugalah. Ada kena cakap bahasa Jepun tak? Syai, ada kena cakap bahasa Jepun? Tidak, cerita saya dia tarik balik saya punya convocation. Alamak. Awak tu belajar tu ingat. Kena lah. Watashi wa apa saya lupa dah. Yang tadi MJ yang macam mana boleh belajar tu. Cabaran. Cabaran waktu di MJIT, waktu saya masuk PKP. So saya start online. Tu yang orang kata masa tu, orang kata memang mencabar sebab COVID kan. Mencabar tak mencabar, dekan juga. Alhamdulillah. Dapat dekan lagi. Dekan juga. Jadi bila waktu tu, alhamdulillah lah semua dipermudahkan. Saya pula sejenis kalau final exam, saya akan book hotel ataupun Airbnb. Sebab kalau kat rumah kadang jangan bagi tahu mak saya tau. Okey. Ini dah cerita. Alamak. Mamak tahu lah kan. Mamak tahu. Jadi kalau tengah tu study tiba, adik tolong buang sampah, tolong belikan ais, belikan ikan. Ada macam tu, saya macam terganggu. Terganggulah. Tapi okey je, tu saya book Airbnb dan hotel lah. Dia cari solution. Kita kan engineer dia cari solution. So ni belajar bidang engineer? Saya dekat MJIT, diploma, saya diploma mechanical engineering. Dekat MJIT, bachelor in mechanical precision engineering. Tapi jauh bidang engineering. Kejuruteraan mechanical kejituan dengan kepujian. Tapi jauh sebab dia pun yang penyampai berita, dia bidang yang tugas lah sekarang kan. Dengan belajar. Betul, saya rasa sebab itu saya rasa kalau nak ikutkan peluang kerjaya
kejuruteraan, graduan kejuruteraan ni meluas memang ada. Cuma oversupply itu soal oversupply, salary rendah itu cerita lain lah, itu kita buat podcast 2.0. Tapi sebab apa saya rasa dalam syllabus kita di dalam bidang kejuruteraan kita lebih kepada problem solving kan. Jadi saya rasa itu adalah satu soft skill lah yang kita ada. Letak campak mana-mana pun insyaAllah akan survive. So orang kata give back macam bakat tu. Betul, give back macam sikit sebanyak lah memberi kepada peluang kerjaya selepas universiti. Lepas tu Syai ada ni juga terlibat dengan ni construction, event dengan production saya tu, sebelum saya tahun 2025 lah awal tahun ni, sebelum saya habis degree, saya terniat untuk nak, sebelum saya ada enterprise lah, enterprise biasa kan, tapi saya rasa macam saya nak buka seni, seni bina seni berhad. So saya buka lah satu syarikat. Itu nombor telefon saya. Seni bina. Jadi bila syarikat ni mungkin apa yang saya belajar di UTM saya boleh applykan, salah satunya construction. So lesen CIDB saya daftar under nama saya sendiri. Ada buat ID juga ke? ID kita ada buat. Nanti saya bagi katalog perabot. Kita ambil boleh kita. Ni dah promotion ni. Promotion. Masa kena buat lah. So kita buat ID dan juga kita cuba untuk supply perabot lah. Tapi ni sebab memang belajar dan buat benda ni dia balance lah kan. Yang kedua kita buat event management, event corporate dan sebagainya. Banyaklah event. Dan juga yang ketiga saya buat production house. Macam podcast saya buat. Saya boleh termasuk ke? Boleh. Cuba yang apa Dewi Remaja konsep Gegar Baganza tadi. Alamak. InsyaAllah. Tapi yang ketiga tu production house lah. Kita banyaklah kita buat. Okay Syai, apa ni orang kata ada tips tak untuk yang junior-junior yang masih belajar kat sana untuk macam Syai kan? Pop sampai sekarang orang dah kenal. Alhamdulillah. Saya daripada 2019 kira 6 tahun 7 tahun So saya dah start kerja tu daripada juggling between both work and study kan. Orang cakap macam Witten ni baca je kan. Tapi the struggle behind kita tu kena buat podcast 3.0 lah. Sebab cabaran baca berita ni lain sebutan dia, artikulasinya, pengetahuan pun kena tahu dan juga pengacaraan pun kita kena study juga. Kita kena buat research. Banyaklah kita kena buat. Dan juga study pun kita ada tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar kan. Saya suka pegang pada satu cogan kata lah kan. I love you. Apa? I love you. Alamak jangan. Dan anak ada tiga. Alamak bukan. I love you ni. I love you ni singkatan kepada I tu saya boleh bawakan kepada ikon, idola, inspirasi, ilmu. Bila kita terapkan semua tu insya-Allah kita nampak jalan. Contoh, saya bercita-cita saya tak tahu arah tuju saya macam mana kan. Betul. Haluan hidup tak tahu. So kita kena ada ikon, inspirasi. Saya nak jadi macam Puan Ann. So saya kena tahu, saya kena ilmu macam Puan Ann. Apa langkah yang rambut saya ni macam ni. Apa langkah-langkah saya untuk jadi macam Puan Ann. Jadi bila saya dah ada I tu tadi, yang kedua love. Love tu kita kena sayang apa yang kita buat. Jangan kita dah ada pedoman, kita dah ada hala tuju, kita dah ada ikon, dah ada idola. Tapi kalau kita tak sayang kita buat, kita tak cinta dengan apa kita buat, jadi juga. Tak jadi juga betul. Jadi kita kena sayang, cinta dengan apa kita buat, baru kita ikhlas. Bila kita ikhlas, you yang terakhir ni sebab apa saya letak last. Sebenarnya ni adalah usaha. Apa-apa yang kita buat pun kalau tak ada usaha, ya Allah dia macam pokok tak berakar. Betul tak? Analogi dia. Pokok tak bakar, pohon tak berimbun. Pohon tak berimbun. Saya nak cakap tu tadi. Nasib baik kita kena ada inilah dua generasi. Tapi macam itulah maksudnya. I love you tu saya terapkan sampai ke hari ini sekalipun. Apa-apa yang saya nak buat, walaupun dalam saya punya bidang akademik ke, dalam saya punya bisnes sekalipun, dalam saya punya pengacaraan sekalipun, macam sekarang pun saya masih lagi belajar. Saya ambil master MBA. Sambung. Saya sekarang ni tengah sambung. InsyaAllah tahun depan habis saya terus sambung PhD lah insyaAllah. Jadi bakal Dr. Syai. Bakal nanti Dr. Syai tau. Dr. Syai okay. Alright. Amin. Tapi itulah jalan jalan kalau nak ikutkan mana-mana pun struggle. Tapi kita yang pilih struggle tu. Dan pilihan tu kena bijak lah. Lepas tu last but not least, ada ucapan penghargaan ke untuk lecturer kan?
Lepas tu ahli keluarga Syai sendiri, rakan-rakan, yang rakan-rakan yang kat tempat kerja dengan rakan-rakan masa belajar. Saya nak mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf saya ucapan penghargaan. Ucapan penghargaan. Saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada pensyarah-pensyarah saya di MJIT. Banyak membantu sebenarnya. Saya nak cakap terima kasih dekat, boleh sebut nama? Boleh. Saya nak sebut nama Prof. Alin. Saya nak sebut nama Dr. Akmal, Dr. Syafinas, Dr. Faiz. Dan sebenarnya banyak lagi pensyarah. Sebenarnya bila kita ada tanggungjawab yang banyak dan juga ada circle yang membantu, support system yang kuat tu, pohon tak berimbun tadi kan? Akar yang kuat. Dia ada support yang kuat tadi tu. Saya rasa ya Allah semua akan jadi lancar. Keluarga yang memahami. Kadang-kadang sebulan saya tak balik rumah. Sebulan saya tak jumpa mak ayah. 3 bulan. Walaupun dekat. Walaupun dekat. Kadang tak nak ni ke? Tak nak jumpa ke apa? Bukan tak nak jumpa sebab ada beberapa tugas. Kadang Sabtu Ahad pun ada dengan tugasan belajar juga, habiskan FYP sebagainya. Jadi semester akhir saya kerap lah. Kadang 5 bulan satu semester tak balik, cuti saya baru balik. Jadi macam mana sekalipun itu yang sebenarnya support system tu sebenarnya. Dan saya rasa sangat membantu saya lah sepanjang perjalanan saya di UTM MJIT. Pensyarah-pensyarah, keluarga, mak ayah, umi saya, keluarga, kawan-kawan, ya Allah. Kawan-kawan yang penting. Dia ChatGPT tu tolak tepi dulu. Kawan-kawan ni boleh tak tolong buatkan. Dia mudah kan. Aku belanja lah ni, kita dah kerja dah duit. Masih tak. Jangan. Ni bukan tips tau. Ini kita cut ni tolong. Afiq tolong cut ni. Itu antaranya lah. Saya rasa kalau tak ada mereka ni, saya rasa saya tak sampai ke Majlis Convocation 69 ni lagi. Mungkin sampai ke 76. Alamak, banyak sebab banyak kali repeat. Diorang yang support saya. Terima kasih banyak sebenarnya. Okey. Untuk orang kata rakan-rakan kat sana yang macam mana nak jadi macam Syai, bolehlah orang kata bermula daripada mana yang perkataan I love you tu tadi kan. Okay. Lebih penang saya sekekok. Sorry, I love you. Okay, kita jumpa lagi di lain segmen. Terima kasih Syai, Tania. Jangan jadi macam saya tau. Lebih daripada saya. Lebih Okay. Lebih daripada saya. Lebih daripada Syai, Tania, Syai. Semoga terus orang kata maju dan lebih gemilang, cemerlang, terbilang. Okay, terima kasih. Bye.
Okay, hai semua. Selamat datang ke sesi podcast kita Citra Rimbun Benaung. Untuk segmen kali ini, saya bersama dengan tetamu yang sangat istimewa iaitu May, pelajar antarabangsa daripada Indonesia yang orang kata menakluklah Universiti Teknologi Malaysia dengan kepintaran beliau, dengan keberanian dan juga kepimpinan yang luar biasa. Apakah orang kata kepintaran dan kepimpinan tu? Okay, bersama dengan saya May yang mana fasih berbahasa Melayu. Hai May. Hello Puan. Okay, selamat datang ke sesi podcast kita. Bersama dengan sebelah kiri beliau ialah bapaknya. Boleh perkenalkan diri, nama bapak siapa ya? Nama saya Lidam. Oh, bapak Lidam. Tadi dah perkenalkan diri, saya suruh perkenalkan diri lagi sekali. Okay, May, macam mana boleh orang kata fasih berbahasa Melayu tu? Asalnya macam mana tu? Ceritakan. So mula-mula saya ada join banyak kelab lah dekat UTM. Okay. Mula-mula kelab yang saya join tu ada Biomesh. Biomesh tu kelab bio perubatan lah. Aha. So mula-mula saya ada join macam as AJK macam tu. Okay. So masa join AJK tu banyak jugalah berbual-bual dengan kawan Melayu. So dari situ saya dah boleh fasih cakap berbahasa Melayu lah. So kawan-kawan May tu masa yang cakap bahasa Melayu tu ada berapa orang tu? Ada ramai orang lah. Ramai orang lah. Yang paling rapat dengan May siapa? Ada banyak jugalah. Oh, banyak juga. Satu juga. Oh, kiranya kalau macam May duduk kat dalam kampus, satu roommate dengan May siapa? Saya satu roommate dengan kawan internasional juga. Oh, daripada mana tu? Daripada Indonesia juga. Indonesia. Tapi kalau masa belajar tu dekat yang Biomatch tu baru belajar sikit-sikit lah. Daripada klub tu lah saya jadi fasih berbahasa Melayu. Sebab semua tu rata-rata memang orang Malaysia lah. Orang Malaysia lah. Daripada situ May sikit-sikit lah. Betul. Orang kata cakap sikit-sikit. Okay. And then setahu saya May juga terlibat dengan orang kata dalam aktiviti kurikulum sebagai setiausaha apa setiausaha Biomatch jugalah. Itu awal mula saya join AJK. So daripada situ saya macam jadi convince lah, saya yakinkan diri saya untuk join lagi jauh as a president lah. Okay. Masa tu Presiden Bionic 2324. 2324. Lepas tu yang kata sampai dari Jerman tu macam mana boleh ke sana tu? So masa saya habis jadi setiausaha dekat Biomatch tu, saya ada macam tahulah profesor. Jadi profesor tu macam invite saya. Jemput saya untuk ikut internship dekat luar negara, which is Germany. Germany. Tu berapa lama tu dekat Jerman tu? 10 minggu. 10 minggu Dekat sana tu ada apa-apa aktiviti yang menarik ke? Dekat sana saya ada fokus saya punya projek itu ear clip. So itu clip telinga. Clip telinga tu macam guna untuk record dia punya signals dekat brain. So dia punya device itu guna electroencephalography. Okay. Lepas tu ada saya baca sedikit lah berkenaan dengan yang orang kata bawa ke Vietnam tu. Tu yang macam mana tu? Itu program apa pula? So selepas saya balik daripada Germany, saya juga ada involve program pergi ke Vietnam. Nah Vietnam ni saya as a director lah, pengarah lah masa saya pergi Vietnam tu. So saya ada lead 16 orang pelajar dengan 2 orang pensyarah. Masa tu kita orang bawa prosthetic hands lah. Macam tangan palsu macam tu bawa pergi sana untuk ajar student pelajar dekat sana dekat Vietnam. So macam dia orang tahulah sedikit knowledge daripada UTM. Yang tangan palsu tu untuk macam mana, untuk pelajar yang dekat situ ke atau memang untuk perkenalkan yang tangan palsu tu? So maksudnya masa ni kan saya tengok lah macam banyak sangat war. So kita macam nak bantulah orang yang tak ada tangan macam tu. So dengan kita bawa pergi sana, kita boleh ajarkan dia orang lah dekat Vietnam. So maksudnya dekat UTM ni, dekat Malaysia ni ada juga benda macam ni yang boleh ajarkan dekat luar negara. Tapi dekat sana memang kita fokus mainly untuk ajarkan kepada pelajar dahulu. Pelajar dahulu lah. Masa tu umur yang berapa tu? Yang masa yang dekat Vietnam tu ajar pelajar tu umur berapa tahun? Saya masa tu 2024 lah. 2022 tahun. 22 tahun lah. Okey, Bapak Lidam, apa perasaan Bapak Lidam? May dah apa orang kata bergraduasi hari ni? Rasa gembira ke? Rasa gembira, bangga. Okey. Senang. Senang. Dah berapa hari dekat Malaysia ni? Sudah 4 hari. 4 hari. Okey, duduk dekat mana? Dekat homestay ke, hotel ke? Dekat hotel. Oh, hotel. Hotel dekat sini je? Dekat Skudai lah. Oh, dekat Skudai. Dah rasa menu orang kata kulinari Malaysia? Dah. Sudah. Apa yang menarik tentang kulinari Malaysia? Yang mana nasi kandar.
Nasi kandar Karena saya sering datangnya. Oh, sering juga. Sering datang ke Johor ini udah 3 kali. Oh, maksudnya 3 kali. Kalau Penang udah lebih deh. Pergi mana? Penang? Penang. Oh, Penang dah banyak kali lah. Udah lebih 10 kali lah. Wow. Penang apa yang kita menarik? Penang nasi kandar tu juga nasi kandar. Oh, ada saudara ke di sana? Tidak ada. Oh, tidak ada, tapi saja jalan liburan Sering jalan-jalan ke Penang, kulinernya ya. Senang dengan negeri Malaysia. Negerinya sangat tenang, elok ya. Itu pengalaman orang kata pengalaman bercuti tempat orang. Saya perjalanan saya luar negeri yang menurut saya yang paling menyenangkan adalah Malaysia. Terutama Pulau Penang. Pulau dekat Penang dengan Sumatera ya. Ya, betul. Malaysia. Kalau di Penang naik flight ke atau saya ingat naik ada yang orang kata ferry tu kan. Tenang kita kalau di Malaysia ni. Ya. Okey, May. Kalau sepanjang pengajian kan mesti ada cabaran. Boleh ceritakan sikit cabaran masa May belajar kat sini, cabaran dengan orang kata masa ke dari segi masa ataupun dengan orang kata belajar tu macam mana? Boleh ceritakan. Mula-mula saya macam masuk foundation lah daripada UTM. Oh, foundation dulu. Ambil foundation engineering lah. Tapi kan foundation tu tak macam basic lah. Dia macam tak masuk sangat dengan dia punya engineering kan. So masa tu macam agak sedikit trouble lah. Macam ada sedikit cabaran lah masa first year. Tapi masa first year tu saya online lagi. So macam susah sedikit lah. Macam nak jumpa kawan pun susah. Nak belajar sama pun susah kan. So sebab tu lah macam cabaran yang paling susah tu first year lah online. Oh, online tu masa tu COVID kan? COVID. Lepas tu cabaran yang seterusnya tak ada macam okey lah. Tak ada, saya try to balance lah. Dari segi masa okey? Masa okey. Okey. Kalau kat sini transportnya okey Transport okey. Saya guna kereta lah. Oh, ada kenderaan sendiri. Dengan kawan. Selalu kalau orang kata Indonesia nongkrong, kalau Malaysia melepak kat mana? Ada melepak juga dekat rumah, dekat Paradigm juga ada. Oh, ada pergi Paradigm. Kalau dekat dalam universiti sini, UTM sendiri kat mana? Ada pergi Meranti. Kalau Meranti orang kata salah satu menu yang sedap dia pizza. Kalau May sendiri apa? Suka macam apa? Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Okey. Bapak kalau May di sini selalu berhubung tak? Sering lah. Selalu video call lah. Ya. Kalau May, kalau dekat sini selain cabaran, ada tak momen manis dengan kawan-kawan masa belajar? So masa tu kan saya first year dah aktif join Biomesh tu. So masa tu yang paling saya macam ingat lah. Masa saya jadi presiden lah. Sebab itu first time itu club yang tak aktif sebelum ni. Tapi saya buat aktif kembali. Sebab selepas masa COVID tu tak aktif. Sebab tak boleh kita nak ajarkan student. Sebab kita kena visit negara-negara lain kan. So masa tu yang paling saya ingat betul-betul memang presiden Bionik 2023-2024 lah. Itu yang memang momen. Especially masa saya bawa pergi Vietnam semua orang tu. Oh, itu yang memang orang kata momen paling sweet lah. Tak boleh terlupakan. Tak boleh lupakan. Okay. Okay, last but not least kan, setiap orang yang orang kata dah sampai journey macam ni, mesti dah ada ucapan yang ingin disampaikan. Okay, May ada apa-apa ucapan yang nak disampaikan? Saya rasa semua orang tu boleh mencuba. So macam dia tak boleh takut lah mencuba. Even though macam takut gagal ke, macam takut salah ke. So maksudnya tak boleh berhentilah mencuba. So as long as you boleh try lagi lah. Jangan macam give up. Jangan give up jangan putus asa di tengah jalan kata. Kalau untuk Miss ni, untuk lecturer ada ucapan ke ahli keluarga dengan rakan-rakan? Ya, untuk lecturer saya macam sangat terima kasih lah sebab ajarkan saya banyak hal. Especially bawa saya pergi macam Germany juga, Vietnam juga. Banyak sangat kesempatan yang saya dapat join lah masa saya dekat UTM ni. So macam tak boleh terlupakan juga pencarian kawan-kawan. Untuk adik keluarga sendiri, untuk adik keluarga terima kasih jugalah ada bersama saya, ada buat saya study kat UTM. Okay. Lepas ni ada nak sambung lagi ke? Nak sambung jugalah master. Master. Okay. Bapak Lidam sendiri ada ucapan untuk May? Ya, saya dengan cuma mengharapkan anak-anak yang lain yang tengah belajar. Ini anak saya yang kedua pun di sini. Juga, tapi di Selangor. Oh, di Selangor. Okay, ada ucapan? Ucapan penghargaan. Ya, saya mengucapkan sangat terima kasih lah pada UTM membimbing anak saya ya, mencapai cita-citanya sampai berjaya tahap ni. Saya menaruh harapan lah ya kan. Betul. Ke depannya anak saya bisa
orang kata lebih maju. Betul. Okay, tanya sekali lagi pada May dan juga Cik Lidam. Semoga terus orang kata maju jaya, sukses. Dan kepada anda semua, kita akan sambung lagi podcast kita, Citra Rimbu Benaung. Okay, jumpa lagi di lain sesi. Bye.